Finally, selesai juga tournament ni. Spain angkat piala, tapi England tetap menang kat hati aku. Dari match pertama sampai final, semua dah selesai, semua drama dah habis dan sekarang tinggal satu benda je. Siapa raja prediction sebenar? Ceng ceng ceng. King Ijat. 68 win prediction betul. Pakatan kucing cuma 38 je bos. Aku bukan nak riak, tapi nombor tak tipu. Kucing boleh miau-miau yakin dari awal sampai final, tapi yang king tetap aku. King Ijat tapau Pakatan Kucing tournament kali ni. Aku nak recap dari 104 match, moments paling gila sampai semua drama prediction dah settle bos. Curaçao, negara terkecil dalam tournament ni berjaya menentang Germany dengan 1 gol. Power. Erling Haaland dah jadi internet meme sepanjang tournament. Sampai peminat dia pun cosplay pakai macam dia. Bukan itu je, Samurai Blue fans pun stay back bersihkan stadium lepas match habis. Memang disiplin gila. Cabo Verde pula buat unexpected surprise apabila hampir tewaskan Argentina dalam perlawanan yang sengit. Hebat bos. Dari debut umur 18 tahun sampailah last match kalah dengan Spain, dah lebih 2 dekad. CR7 memang legend. Lepas tu ada pula drama kad merah kena U-turn, tapi nasib USA tak berubah pun. Masih kalah 1-4 dengan Belgium. Gol Egypt kena cancel dengan VAR. Rayuan penalti referee tak layan. Akhirnya Argentina menang 3-2. Kontroversi betul. Dulu Messi pernah mandikan baby Lamine Yamal 19 tahun lepas tu. Dua-dua jumpa dekat final. Plot twist gila lah. Mbappe dah potong Messi jadi all-time top scorer tournament ni dengan 22 gol. Hanya beza 1 gol je weh. Viva Espanya. Kemenangan akhirnya jadi milik Spain. Dorang julang trofi, Argentina pula terduduk kecewa dekat tepi katil. Yang terbaik di mana? Kau nak makan nasi lemak ke? Semata-mata. Kau rasa macam mana, Cing? Terima kasih sebab layan sampai habis. Korang memang padu. Untuk geng kucing, aku terpaksa tamatkan kontrak sebab prediction korang teruk sangat. Kesian juga asyik kena tapau dengan King Ijat. Jangan lupa stay tune untuk edisi Offside yang akan datang. Bye!